أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. Yang dihormati barisan kegiatan puasa dan para petugas Masjid Al-Kautsar yang hadir pada malam ini. Terus saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Ashabul Fadilah dan Tuan Ustaz, Tuan Haji, Puan Hajah, saudara-saudari sidang hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan kita pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan setiap hembusan nafas kita di dalam majlis ilmu pada malam ini, setiap detik waktu dan ketika kita berada di dalam taman-taman syurga Allah ini, semuanya akan menatijahkan ganjaran yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang penting sama-sama kita niatkan untuk beriktikaf di dalam masjidnya yang mulia ini, dan kita sentiasa memelihara adab dan juga tata tusila yang telah ditentukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang berada di dalam rumahnya yang mulia ini. Tuan-tuan yang hadirin yang dimuliakan, InsyaAllah pada malam ini saya lebih untuk membacakan tentang kisah-kisah para ulama yang silam dan juga mengambil pengajaran di sebalik kehidupan mereka, kerana Imam Al-Junaid pernah menyebut inda zikri salihin tatanazzalur rahmat. Bila kita membicarakan tentang orang-orang yang soleh, kita bicara tentang kehidupan mereka, tentang kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu, ketekunan mereka di dalam menghayati apa yang mereka pelajari. Bila kita bercerita tentang mereka ini, tatanazzalur rahmat, akan menurunkan rahmat dan juga keberkatan kepada kita. Kita bisa saja bercerita tentang watak-watak ataupun manusia-manusia yang lain, dan tapi belum tentu penceritaan mereka itu menambahkan keimanan kita. Tapi bila kita cerita pasal orang yang soleh, kita suluh pula kehidupan itu dengan diri kita. Kita bandingkan pula kita dengan watak yang disebutkan dalam kisah tersebut. Di situ kita akan dapat nilai sejauh mana kita dan sejauh dekat atau jauhnya kita dengan kehidupan manusia yang kita perkatakan ini. Tuan-tuan, kalau kita lihat suasana semalam dalam majlis ceramah santai bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Das'ad Abdul Latif. Dua doktor dia, tuan. Dua doktor Kalalang. Nampak je begitu. Dia doktor daripada Universiti Islam Negeri
Makassar. Yang kedua daripada UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan sekarang menjadi dosen tetap di Fakultas Sains Sosial di Universitas Islam Hidayatullah Unhas di kota Makassar. Satu fenomena kehadiran orang yang datang begitu ramai untuk mendengar ceramah beliau. Satu fenomena yang jaranglah kalau nak dapat suasana orang mengaji, orang mendengar kuliah seramai itu. Tapi tak tahulah yang datang itu sama ada datang mendengar lawaknya ke, yang datang itu sama ada mendengar cerita-cerita lucunya ke, atau datang dengan sebab nak ambil ilmu daripada dia. Itu terpulang atas niat masing-masing. Tapi saya yang berada di atas pentas bersama-sama dengan beliau semalam, banyak benda yang kita boleh ambil pengajaran dan manfaat daripada cerita-cerita yang beliau sampaikan. Saya nak kaitkan tuan-tuan dengan apa yang dilakukan oleh college community itu. Mereka buat satu program atas nama pembelajaran sepanjang hayat. Nak mendidik kita, nak mendidik jiwa manusia ini bahawa jangan kita fikir soal pembelajaran kita ini hanya setakat di sekolah rendah. Habis sekolah rendah 6 tahun, masuk sekolah menengah, sama ada sehingga tingkatan 5 ataupun ambil tingkatan 6 atas, ambil STP, cukup setakat itu. Tidak. Bukan setakat kita masuk ke universiti hingga dapat ijazah yang pertama, kemudian masuk lapangan kerja, selesai. Tidak. Menuntut ilmu dalam dunia Islam ini begitu luas. Kerana itulah Rasulullah SAW sebut, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Sebab itulah suatu kita di dalam buayan, kita diajar dan didodoikan dengan kalimah tauhid. Ditidurkan oleh ibu kita dengan nasyid-nasyid yang mengajar kalimah la ilaha illallah, yang mengajar dengan ucapan syahadah, ucapan tauhid, selawat kepada Nabi SAW. Sebab itulah maksud pembelajaran yang telah diajar oleh agama Islam. Lahir sahaja manusia, benda pertama yang diajar, disampaikan ke telinga dan pendengaran baby tadi adalah ucapan azan. Itu pembelajaran. Belum lagi apa-apa, telah dipasak ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nak saksi bahawa Allah itu sebagai Tuhan, nak saksi bahawa Nabi Muhammad itu sebagai pesuruhnya, menyuruh kepada kejayaan, menyuruh melakukan sembahyang. Itu diajar pembelajaran waktu masih kecil. Hinggalah manusia itu mati, Islam mengajar untuk ditalqinkan mayat tadi, diajar sehingga ke dalam liang kubur, tuan-tuan. Muslimin dan hadirin yang dimuliakan Allah. Sebab itulah kalau kita melihat di dalam beberapa buah kitab, antaranya kitab yang dinamakan sebagai Qimatus Zaman 'inda ulama, nilai masa di sisi para ulama. Sebuah kitab sekitar 150 line yang membicarakan tentang sikap dan jaknanya para ulama terhadap masa-masa mereka yang mereka isi dengan ilmu sungguh-sungguh. Satu kitab khas yang membicarakan tentang keseriusan mereka menjaga masa dan mengisi dengan pembelajaran. Tak ada masa, tidak ada yang non-stop untuk ilmu. Semuanya dipenuhkan dengan lapangan ilmu. Dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kemudian beliau karang juga sebuah kitab lagi namanya Safahat min Sabril Ulama. Sebuah kitab yang agak tebal, kemudian ditulis oleh beliau, memuatkan kisah-kisah hebat para ulama-ulama silam. Dia buat lagi satu kitab yang ketiga, namanya Al-Ulama'ul Uzzar, ulama-ulama yang bujang. Ulama-ulama yang menekuni ilmu sampai tak sempat fikir nak menikah. Bujang sampai meninggal. Bujang sampai mati, tak sempat kahwin. Antaranya Imamuna An-Nawawi, antara imam yang bujangan sampai mati, sampai wafat. Karya-karya hebat ini tuan-tuan menceritakan tentang bersungguh-sungguhnya para ulama kita memanfaatkan ruang waktu yang ada kepada mereka untuk menuntut ilmu.
Jadi kita harap masyarakat Tawau bukan sekadar hadir dan menuntut ilmu pada waktu malam semalam saja, tidak. Ramai, kurang lebih 10,000 yang hadir pada malam semalam. Sebab apa bilang 10,000? Sebab tiket soal selidik itu ada lebih daripada 10,000 unit diagihkan dan diambil nomornya. Tapi malangnya sistem pembesar suara itu hanya mampu didengari oleh orang-orang yang berada di khemah utama. Yang duduk di kiri dan kanan, yang duduk dekat dengan komen, semua dah tak dengar. Tuan-tuan yang dimuliakan, artinya bukan sekadar majlis ilmu itu pada waktu semalam saja, tidak. Yang kita nak penghayatan terhadap ilmu itu berterusan sampai ke akhir hayat kita. Sebagaimana yang pernah ditanya kepada Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini ini tuan-tuan ayahanda kepada Imamul Haramain. Imamul Haramain, imam yang ditugaskan untuk menjadi mufti di Mekah dan juga di Madinah. Imam di dua tanah haram. Ketika dia berumur sekitar 15 tahun, sekitar belasan tahun itu dah diberi mandat untuk menjawat jawatan qadhiyah. Baru gila 15 tahun. Bukan lagi di tempat desa, di Mekah dan juga Madinah. Itu anak dia, Imamul Haramain. Ayah dia Imam Al-Juwaini. Imam Juwaini ini pernah ditanya oleh murid dia, "Tuan, bila masa tuan ni tidur? Bila masa tuan ni makan? Kami tengok mengajar terus. Bila masa tuan rehat? Bila masa tuan ambil masa untuk makan?" Dia kata, "Aku hanya makan pada time yang aku betul-betul lapar. Dan aku hanya akan tidur pada waktu yang betul-betul aku mengantuk. Masa tu aku tidur." Berbanding dengan kita tu, masa bila kita tidur, masa bila kita makan. Tengah-tengah mengaji ni pun boleh tidur lagi. Itu kita. Dan tengah-tengah suasana ilmu ini, tengah-tengah suasana khutbah itu pun boleh tidur lagi. Bahkan itulah zon tidur yang paling selesa. Kita nak nafikan pun, sebab memang pada suasana pembelajaran itu disebutkan dalam sepotong hadis yang lain, bila mana majlis itu majlis ilmu, majlis mengingati Allah, Allah Ta'ala akan turunkan rahmat, wa nuzilat alaihimus sakinah, dan diturunkan ketenangan. Sebab itu yang datang majlis ilmu semua tenang, sehingga tahap ketenangan dia alfa, boleh lena dan tidur ketika khutbah ataupun ketika majlis pengajian. Tapi Imam Juwaini, murid dia tengok, "Masa bila Tuan Syekh tidur ni?" Dia kata, "Aku hanya tidur time aku mengantuk betul-betul. Barulah aku tidur. Tupul sekejap. Time makan, time lapar betul-betul." Ini berbeza dengan anak-anak kita sekarang yang belajar di sekolah rendah, di tuition dan sebagainya. Kadang-kadang time belajar tu masih lagi chewing gum dalam mulut. Kita ingat mulut tu berzikir, ngap-ngap mulut, rupanya chewing gum. Bila disoal baru kelang kabut, cover chewing gum dia. Tengah belajar pun masih ada masa untuk makan. Jauh nilai akhlak kita terhadap ilmu, keseriusan kita terhadap ilmu dibandingkan dengan para ulama. Dan sungguh-sungguh mereka menuntut ilmu ni tuan-tuan, bukan sedikit. Anak murid kepada Imam Abu Hanifah, tokoh mazhab Hanafi, nama dia Abu Hanifah. Murid kanan dia bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf ini dikatakan bermulazamah, sentiasa beriltizam, duduk mengaji, menekuni ilmu bersama-sama dengan Imam Abu Hanifah ini 17 tahun. Tak pernah tinggal siku dia. Tak pernah tinggal majlis ilmu bersama-sama dengan Abu Hanifah. Sebagian pendapat kata bukan 17 tahun, tambah lagi 12 tahun, jadi 29. Beliau tidak pernah ketinggalan solat subuh bersama-sama dengan Abu Hanifah ataupun berpisah dengan Abu Hanifah, walaupun ketika pagi hari raya, walaupun ketika hari Aidil Fitri dan Aidil Adha, kecuali ketika sakit saja. Anak murid Abu Hanifah yang lain kalau tengok Abu Yusuf tak ada, orang boleh kata Abu Yusuf sakit ni sebab tu tak datang. Tapi kalau waktu lain Abu Yusuf ada, sampai semayang raya pun
dia tinggal anak bini dia, duduk menekuni ilmu bersama-sama dengan Imam Abu Hanifah. Sehingga beliau berkata, ketika anakku mati, aku tidak menghadiri jenazahnya, bahkan aku mewakilkan dia kepada jiran dan keluargaku kerana bimbang tidak dapat menghadiri majlis Abu Hanifah. Tuan-tuan, ini kehebatan tokoh-tokoh ulama yang situ. Berkait dengan Abu Yusuf juga, ahli fiqh yang terkenal tadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Cinta dia kepada ilmu ini, tuan-tuan, bukan setakat dalam 17 atau 29 tahun itu, sampai dekat-dekat nak mati, di saat-saat akhir hidup dia masih lagi berbincang pasal ilmu. Bukan soal harta, bukan soal pewarisan, harta pusaka, tidak. Bukan cerita pasal benda lain. Bila ada orang yang datang ziarah dia, antara murid kanan dia Imam Ibrahim Al-Jarrah. Ibrahim Al-Jarrah ketika aku mengunjungi Abu Yusuf yang sedang tenat, berkali-kali dia pingsan. Imam Ibrahim Al-Jarrah menceritakan saat nazak, saat tenatnya Abu Yusuf tadi. Tiap kali dia pingsan, setelah sedar, dia tengok ada Ibrahim, murid kanan. Dia sempat lagi time jaga itu. Dia kata, Ibrahim, ayo kita bincang sekejap pasal ilmu. Masalah ini apa macam jawapan? Yang tu yang keluar daripada mulut. Ya, jaga daripada pingsan. Dalam keadaan sakit teruk itu, satu soalan dia pernah tanya kepada Ibrahim Al-Jarrah. Dia kata, wahai Ibrahim, aku nak tanya kamu satu soalan. Ibrahim bin Al-Jarrah kata, Tuan sedang sakit ni, takkanlah pada masa ni tuan nak bincang lagi. Cukup-cukuplah pada dalam majlis ni. Cukup-cukuplah dalam kuliah tuan. Buat sibuk ni, ketika sakit ni tuan rehatlah. Tuan rest, dah tak payah nak bebankan fikiran. Murid dia tegur guru dia. Guru dia kata, siapa tahu kalau kita bincang pasal ilmu ini akan menyelamatkan seseorang suatu hari nanti. Mana tahu benda yang kita bincang ini kita dapat satu jawapan yang tuntas. Nanti esok hari kalau orang ada masalah yang sama, kita dapat bagi jawapan sebab kita dah bincang pada hari. Dia fikir ke depan. Jadi apa persoalan yang ditanyakan oleh Abu Yusuf kepada muridnya Ibrahim bin Al-Jarrah? Dia kata, yang mana lebih afdal wahai muridku, melontar jamrah sambil berkenderaan atau tidak berkenderaan? Bila selesai sudah wukuf di Arafah, jemaah haji akan berkumpul di Mina untuk proses melontar jamrah. Ada 3 jamrah di sana. 3 monumen ataupun 3 batu yang kita perlu lempar. Masukkan batu yang kita kutip di Muzdalifah itu, masukkan ke dalam tabungannya. Satu simbolik yang diajar oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Sewaktu dia dikacau, sewaktu dia dihasut oleh syaitan supaya tidak menyembelih anak dia, waktu itu geramnya Nabi Ibrahim, ambil batu lempar syaitan yang menghasut dia. Tak payah bunuhlah anakmu wahai Ibrahim, kesian ini Ismail masih kecil, kau tinggal lama dah, kenapa pula nak sembelih? Nak payah Tuhan saja, mau test kamu saja itu, nak payah kau sibuk-sibuk sembelih. Dihasut lagi dah sekali, dia pun tak tahan, ambil batu lempar. Okey, sampai ada riwayat kata cedera mata syaitan disebabkan lemparan itu. Maka kita mengambil pengajaran daripada itu, melempar syaitan yang ada dalam diri kita, melempar, buang sifat-sifat kesyaitanan yang masih ada dalam diri kita sepanjang kita berada di tanah Arab. Buang habis, lempar semua. Cuma tidak pakai lastik seperti mana yang tersebar dalam WhatsApp ataupun dalam Facebook. Ada lagi sempat lagi orang Photoshop, ambil lastik, satu beliau itu Pak Arab tu ambil lastik daripada jauh ke dalam jamrah. Itu tidak benar. Baik. Jadi Imam Abu Yusuf tanya kepada muridnya Ibrahim bin Al-Jarrah, mana lebih baik? Sewaktu bergerak daripada jamrah yang pertama, Jamratul Ula, pergi ke Jamratul Wusta di tengah-tengah, dan yang terakhir Jamratul Aqabah, mana lebih baik?
bergerak itu, melontar jamrah itu dengan berkenderaan, naik unta ke, naik kenderaan ke, ataupun berjalan kaki? Ini sebuah soalan yang ditanya suatu sedikit tenang. Murid dia jawab, dia kata sambil berkenderaan lah tuan, yang dia rasa lebih afdal. Jawab guru dia salah. Jawapan kamu salah, wahai Ibrahim. Bila tu guru kata salah jawapan dia, dia tukar balik jawapan. Kalau begitu, kalau tadi naik kenderaan salah, sekarang aku tukar balik jawapan, tidak berkenderaan lebih afdal. Jawab Abu Yusuf pun salah juga. Dua-dua salah. Habis itu jawapan mana yang betul, wahai tuan? Imam Abu Yusuf jawab kepada murid dia, yang betul adalah di tempat jamrah yang disunatkan berdoa, lebih afdal tidak berkenderaan, wahai murid. Kalau kamu sampai sudah di jamrah, di situ sunat untuk berdoa dan sebagainya, tak payahlah naik kenderaan. Manakala di tempat-tempat yang tidak disunatkan berdoa, maka lebih afdal dilakukan sambil berkenderaan. Sebab tu dia jawab dua-dua salah tadi. Jawapan yang tuntas, jawapan yang memenuhi kehendak skema jawapan, dia bagi tahu. Bila kita sampai di jamrah, tempat yang kita sunat berdoa, waktu tu jangan berkenderaan, jalan kaki lebih baik. Sebab kita kena dituntut untuk berdoa. Kemudian nak bergerak daripada jamrah itu, nak bergerak pergi jamrah yang kedua, maka ketika itu lebih baik kita naik kenderaan. Sampai di situ, maka kita lempar dalam keadaan berdoa, dan juga kita tidak disunatkan untuk dalam perjalanan itu, tak disunatkan untuk berdoa. Lebih baik naik kenderaan sampai di checkpoint yang berikutnya, turun daripada kenderaan dan lempar untuk tadi yang berikutnya. Ini persoalan yang dijawab oleh Imam Abu Yusuf sewaktu dekat dia nak mati. Hingga selesai itu soalan yang terakhir, Ibrahim berkata, tidak lama kemudian aku bangun meninggalkan guru. Belum sempat sampai ke muka pintu, nak balik, tiba-tiba terdengar teriakan daripada ahli keluarga, daripada isteri dan anak-anak perempuan Abu Yusuf ni. Teriak terkejut, dia pun terpa masuk ke dalam, tengok-tengok dah meninggal dunia. Saat-saat terakhir dekat kematian dia, masih lagi membicarakan ilmu. Sama juga dengan Imam Al-Biruni. Ya, Imam Al-Biruni ataupun dikenal sebagai Abu Ar-Rayhan, yang berusia 78 tahun saat-saat akhir hidup dia. Ketika dia jaga daripada tidur dia itu dekat dengan mati itu, dia sempat bertanya kepada sahabat yang ziarah dia tentang pembahagian harta pusaka untuk seorang nenek tua. Sempat tanya soalan, berkongsi pandangan ketika waktu tersebut. Sahabat dia tanya kepada Imam Al-Biruni, dia kata, tuan, dalam usia macam ni kamu masih nak belajar lagi? Cukup-cukuplah. Kamu sudah dikenal sebagai Al-Biruni ni, tuan-tuan, dikenal sebagai tokoh falsafah yang lebih hebat daripada falsafah ahli-ahli falsafah Greek, daripada Aristotle, daripada Socrates dan sebagainya. Dia dah terkenal, tapi saat 78 tahun, saat sakit itu, masih sempat belajar lagi tentang harta pusaka. Ini kesungguhan para ulama yang sentiasa memanfaatkan ruang waktu dan ketika hidup mereka untuk senantiasa menuntut ilmu. Tak cukup dengan itu, tuan-tuan. Itu belajar secara langsung dengan guru, soal jawab. Ada masa tanya, soal jawab dan sebagainya. Ini enggak. Belum lagi dicampur dengan kesungguhan mereka dalam aspek pembacaan. Belum campur lagi dengan kesungguhan mereka dalam aspek menekuni ilmu dalam bentuk membaca, ada juga menulis. Ya, sebagai contoh, datuk kepada Ibnu Taimiyah yang bernama Al-Majd. Datuk kepada Ibnu Taimiyah ini seorang yang sangat cintakan ilmu, seorang yang tidak suka untuk membazirkan masa dia, sampai tiap kali dia masuk ke tandas,
Tiap kali dia masuk ke jamban, dia akan upah seorang khadamnya, kau tolong baca satu kitab hadis ataupun kitab-kitab apa, tolong baca kuat-kuat di luar tandas. Aku duduk dalam tandas, pastikan suara kamu dengar. Aku nak dengar di dalam. Dia tak mau langsung merugikan masa dia walaupun duduk dalam tandas. Kalau duduk di luar dia boleh baca, tapi kalau duduk di dalam tandas tak boleh nak baca, haram bawa bahan ilmu. Maka dengan dia nak manfaatkan cara dia macam mana, upah seorang khadam dia yang mahir baca kitab, yang tahu nahu dan surah dia, baca kuat-kuat supaya aku dalam tandas boleh dengar. Dengar sambil dia duduk dalam tandas tu masih mendengar ilmu. Kita ada buat. Kita paling-paling baca mesej kan, berwhatsapp dalam tandas. Mana ni tandas kan, sempat lagi dalam tandas kan, wujud tak on kamera. Orang putih dia cuba buat, tapi dia baca surat khabar, majalah, magazin dalam tandas. Tuan-tuan, itu tindakan yang tidak hormat ilmu. Tindakan Imam Al-Majdi tadi bukan kata dia tidak hormat ilmu, dia menghargai ilmu. Dia semua tidak bawa masuk bahan ilmu dalam tandas, tapi dia berusaha untuk mendengar daripada luar. Ya, bisa. Imam Ar-Razi, salah seorang ahli tafsir, kitab tafsir dia antara kitab tafsir yang hebat dalam tafsir bir-ra'i, tafsir yang menggunakan pikiran. Beliau pernah berkata, aku sangat kesal kerana tidak mengulang kaji ilmu semasa makan. Masa dan usaha itu sangat mahal harganya. Dia pernah bagi tahu, aku menyesal satu benda yang aku menyesal. Kenapa tuan? Kerana masa makan aku tak baca buku. Lain daripada itu aku baca. Sampai tahap kita kena budayakan budaya membaca ni tu. Sekarang ni dah ada budaya membaca ketika makan, tapi bukan bacaan ilmu. Tentu cuba tengok di kedai-kedai makan di restoran. Walaupun laki bini yang duduk di restoran tu, time duduk makan ataupun sambil menunggu hidangan datang, masing-masing buka. Masing-masing keluarkan handset, ini semua. Lepas tu senyum seorang-seorang, lepas tu ketawa seorang. Wahai bini depan, kan? Dulu sekitar 10 tahun dulu, 5 tahun dulu lah, masa tak ada Android lagi, masa makanlah hubungan suami isteri itu kita nampak mesra pada kedai. Kalau duduk di rumah kadang-kadang tak sempat nak bersembang kan, kadang-kadang kelang kabut dengan anak bini lah apa semua. Jadi kita dapat tengok suasana romantis ibu dan suami ini, isteri dan suami ini ketika di meja makan. Tambah-tambah kalau dia orang berdua saja, saat anniversary ke apa kan, anak-anak pun tak ada. Masa tu dah dapat cerita, masa tu lah suami nak dengar dulu sekitar 5 tahun lepas. Tapi sekarang ini walaupun duduk dua lelaki bini duduk depan, bini pun ngajar dia begini, yang abang sikit jauh sikit begini kan. Kadang-kadang kena pula yang touchscreen tu tak apa nak ni dah, tekan bukan main. Ambil lagi stick yang tu mungkin kuat sikit. Tak bersembang dua lelaki bini ni. Walhal suami isteri masa bercinta dulu bukan main. Kadang-kadang teknologi itu menghambarkan balik rumah tangga. Patutnya masa itulah nak bercerita, nak bergurau, nak hangatkan kembali rumah tangga kan. Tapi dengan kemudahan itu masing-masing dengan dunia di sini. Takut-takut suami dengan kekasih gelap dia, isteri pula dengan kekasih cerah dia kan? Jadi apa tak boleh. Budaya membaca ada dah, cuma alangkah baik kalau ketika itu bahan bacaan yang dibaca itu adalah bahan bacaan ilmu, bacaan ilmiah yang baik kan. Sambil-sambil itu boleh berkongsi antara mereka yang berada di ruang meja makan tersebut. Budaya membaca itu dah ada, cuma kita kena olah biar baca benda yang baik-baik sewaktu kita berhadapan dengan ilmu tersebut. Kemudian Imam Daud At-Ta'i berkata, aku sempat membaca 50 ayat semasa memotong dan memakan roti. Sempat
sambil-sambil makan roti canai, sambil-sambil makan roti nan dan duri tu, sempat lagi 50 ayat baca. Kita kadang-kadang baca buku menu tu pun tak habis, kan? Baca buku menu tu pun tak habis, tambah nak baca 50 ayat, kan? Imam Daud Al-Ta'i sampai 50 ayat sempat baca, 50 baris ilmu sempat ditelaah, sambil-sambil makan, sambil-sambil potong roti. Ibnu Khaldun, seorang sastrawan dan penyair yang cintakan ilmu, walaupun dilantik menjadi menteri oleh khalifahnya Al-Mutawakkil, jadi menteri dia. Ini satu orang yang disibukkan dengan kerja-kerja pentadbiran, tapi masih ada kecintaan pada ilmu. Yang tadi ini memang orang yang duduk dalam lapangan ilmu, memang mengajar. Mungkin orang anggap biasalah, sebab dia mengajar, dia ustaz, dia kena study. Memang itulah hidup dia. Ibnu Khaldun seorang negarawan, seorang yang ditugaskan, yang dibebankan dengan tugas-tugas pentadbiran, dan dia juga seorang sastrawan dan juga penyair. Beliau masih kerap membaca walaupun sewaktu dilantik menjadi menteri. Ibnu Khaldun menyimpan khazanah ilmu beliau sewaktu dia berjalan, dia simpan, disebutkan di sini dalam stokir. Saya pun tak apa nak clear di sini. Bila dia menuju ke tandas ataupun ke masjid, beliau keluarkan khazanah ilmu tersebut dan membacanya sambil berjalan. Tiada waktu yang tidak beliau gunakan, melainkan kesemuanya untuk tujuan membaca. Tuan-tuan, ini sifat seorang negarawan yang baik, seorang ahli politik yang baik, seorang yang diberi tanggungjawab untuk memimpin. Dia kena ada ilmu, dia kena kerap membaca, dia kena tahu perkembangan ilmu semasa supaya dia dapat memimpin dengan sebaiknya. Kalau pemimpin itu memimpin dalam keadaan tidak ada ilmu, dalam keadaan dia kurang pembacaan, maka akan keluarlah ungkapan-ungkapan yang tidak sepatutnya keluar daripada lidah seorang menteri. Macam contoh sewaktu harga gula naik 20 sen lepas. Waktu harga gula naik 20 sen, cadangan daripada Kementerian Kesihatan, sebab banyak sangat diabetes di Malaysia ini, 70% rakyat Malaysia diabetes, maka kita kasih naik 20 sen. Ini sebelum bajet lah. Bajet kemarin 34 sen lah. Bila rakyat heboh, orang ramai heboh, kata apa dah kena guna gini-gini, menteri kata apa? Kalau begitu tak payah makan gula, payah sangat, tak payah makan. Dia cakap gitu. Layakkah seorang menteri bercakap begitu untuk menyelesaikan satu permasalahan negara? Membuktikan kurangnya pembacaan menteri tersebut. Bila orang bertikai tentang hartanah yang mahal di Malaysia, gila-gila punya harga rumah. Di Tawau ini kalau di Bandar Seri Indah itu 750,000. Harga belum loan. Harga lepas loan nak tahu. Loan pula 30 tahun, harga tu rumah tu nak tahu berapa juta. Ya? Bila dibangkitkan soal hartanah yang cukup tinggi, ada menteri jawab, tak payah beli rumah. Tak payah beli rumah. Bolehkah jawapan yang semikian dikemukakan oleh seorang menteri? Ini yang kita nak bandingkan dengan bila kita baca kisah ulama-ulama terdahulu, negarawan-negarawan yang terdahulu, tuan-tuan, jauh gaya hidup mereka dengan gaya hidup kita. Mereka walaupun sibuk dengan tugas-tugas pentadbiran, sibuk dengan amanah mengurus dan mentadbir negara, masih berada ruang untuk study, masih ada ruang untuk belajar, masih ada ruang untuk membaca. Maka bila ada kefahaman, bila ada kesedaran Islam, akhirnya perubahan itu dibuat. Kita tengok apa yang berlaku perubahan pada Brunei Darussalam. Akibat daripada sultan dia yang sentiasa membaca dan juga sentiasa mendampingi pehin-pehin mufti-mufti dia dan juga tokoh-tokoh agama di negara dia, 2-3 hari lepas diisytiharkan dalam petitah dia, Brunei akan melaksanakan hukuman, Brunei akan melaksanakan enactment jenayah syariah untuk dilaksanakan sepenuhnya di Brunei Darussalam.
Dalam bahasa yang mudah, Brunei akan laksanakan hukuman hudud di negara Brunei. Bila wartawan tanya kepada Sultan, kenapa tuan baru sekarang nak tegakkan perundangan Islam ini? Dia kata sebab ini tuntutan agama. Esok keluar surat khabar berbahasa Inggeris dan sebagainya. Yang tak bahasa Inggeris semua hentam, semua kata macam-macam. Ada yang positif, ada yang kontra, ada yang negatif dan sebagainya terhadap keputusan tersebut. Sehingga ada ucapan yang menyatakan lepas ni tak ada siapa lah nak pergi ke Brunei sebab semua pakat takut nanti tangannya dipotong. Kan ada keluar statement tu kan dalam Facebook dan sebagainya. Orang luar yang bercakap, yang kata lepas ni lingkuplah Brunei, tak ada siapa nak pergi ke Brunei, tak ada siapa dah nak melancong ke sana, habis pulung tangan. Apa jawab pehin dia? Tuan-tuan, ini jawapan orang berilmu. Ini jawapan orang yang banyak membaca dan mengkaji. Pehin dia seorang doktor falsafah. Dia kata, apa nak bimbang? Adakah semua pelancong-pelancong yang datang ke Brunei ini tujuan dia nak mencuri? Kalau dia datang ke Brunei dengan tujuan nak mencuri, memang patut dia takut tak? Sebab dia pencuri. Kalau balasan untuk pencuri, memang dipotong tangan. Tapi kalaulah pelancong-pelancong yang pergi ini bukan dengan tujuan untuk mencuri, dengan tujuan untuk menikmati keindahan bumi Brunei Darussalam, nak tengok kayanya negara Islam ini, dia tak mencuri, apa nak takut? Bahkan dia kata kami yakin dan percaya dengan undang-undang ini keselamatan pelancong-pelancong yang datang ini lagi terjamin 100%. Dia kata dalam satu ceramah dia, ceramah umum dia tuan-tuan, dia kata buat apa kita nak takut dengan undang-undang yang diubah oleh Allah. Tuhan yang ubah undang-undang itu, bukan manusia biasa. Allah yang cipta kita, Allah yang tadbir kita, Allah yang aturkan sistem yang terbaik untuk kita. Buat apa kita nak takut? Dia sebut begitu, dia kata cuba lihat apa yang berlaku di kota Mekah. Dulu di awal-awal kemajuan kota Mekah, di awal-awal kemakmuran kota Mekah itu tuan-tuan, jenayah rompak ini berleluasa. Asalnya Mekah satu wilayah yang tak ada siapa pun tinggal. Bila Siti Hajar dengan anak dia Ismail tinggal diam di situ, datangnya sumber air Zam-Zam menyebabkan orang ramai berkumpul, suku Jurhum Arab berkumpul di situ, membentuk kabilah dan juga membangunkan Mekah. Ada pula bangunan Kaabah yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim, makin subur, makin makmur negeri tersebut. Tapi malangnya musuh-musuh lanun-lanun padang pasir ini sentiasa menyerang penduduk-penduduk asal Mekah, dirampas, dirampok harta benda mereka. Setiap tahun ada pula jemaah haji yang bergerak tinggalkan negara mereka, merentas padang pasir sementara nak tunggu, sementara nak sampai ke Mekah, disambung di tengah-tengah jalan. Hingga akhirnya Rasulullah SAW melaksanakan hukuman hudud di Madinah dan juga di Mekah. Ketika itu tuan-tuan, undang-undang Islam berjalan dengan saksama, dengan adil sepenuhnya, menatijahkan keamanan dan kesejahteraan kepada penduduk Mekah. Dan hal itu dirasai oleh pemimpin Mekah sekarang. Hingga saat sekarang dikekalkan undang-undang tersebut. Natijah dia tak ada sampai zero rate tentang criminal rate dia, tapi ada juga yang mencuri, tapi tak banyak seperti mana kes yang berada di negara kita. Ada yang mencuri, tetap ada. Di mana ada harta, adalah pencurinya. Di mana ada gula, di situ ada semutnya. Kan cuma banyak dengan sedikit. Tapi sejak dilaksanakan pelaksanaan undang-undang itu, menjerakkan pencuri-pencuri untuk mengambil harta orang secara zalim. Tak boleh. Sebab dia nampak hukuman potong tangan. Dilaksanakan dengan adil. Akhirnya tuan-tuan, yang selama ini merompak, yang mencuri, jadi jerak, jadi serik, tak lakukan jenayah tersebut, menyebabkan orang rasa aman pergi ke Mekah. Tuan-tuan yang ada pengalaman buat haji, buat umrah, kedai yang berada di sekeliling Masjidil Haram tu ditinggalkan open begitu. Ikutlah nak beli tak beli, tak ada siapa nak mencuri. Selamat harta benda itu.
menyebabkan orang rasa aman untuk pergi ke sana dan nak pergi berkali-kali. Sebab apa? Sebab dilaksanakan hukuman tersebut. Dan sampai sekarang bumi Mekah tak mampu nak terima tetamu yang cukup ramai. Kerajaan Saudi terpaksa buat kota pula untuk hadkan orang. Tolonglah jangan masuk lagi. Overload sudah kota Mekah ini. Tunggulah nanti sekejap, reda sikit, bersih haji, lepas bersih haji kamu masuk pula. Yang nak buat haji tunggulah. Sampai terpaksa tolak tetamu yang nak datang. Sebab apa? Keberkatan daripada undang-undang sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Sultan Brunei boleh bertindak untuk kembali kepada asas itu tuan-tuan? Atas pengkajian, atas pembacaan, atas kesedaran dia sebagai seorang negarawan yang banyak studi, yang banyak membaca, yang banyak berdamping dengan ulama-ulama yang bertaraf ilmu di negara mereka, akhirnya menetijahkan keberkatan yang tersebut. Dan inilah yang kita harapkan berlaku dan tumbuh subur di negara kita, insya-Allah. Muslimin dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syekh Ali At-Tantawi yang meninggal dunia pada tahun 1999. Kalau yang tadi-tadi ini nama ulama-ulama yang sekitar ratusan tahun yang silam, jauh daripada jangkauan akal kita. Di bawah cerita tentang Syekh Ali Tantawi yang meninggal sekitar 1999. Tak jauh daripada zaman kita tu. Ya, seorang sastrawan yang terkenal dan ulama Islam yang hebat daripada Syria. Dia hidup 50 tahun. Tapi sepanjang hidup 50 tahun itu tuan-tuan, hampir 10 jam masa yang dia gunakan untuk membaca. 10 jam masa untuk membaca. Ramai tokoh yang merekodkan minat Syekh Ali Tantawi yang mendalam dalam bidang ilmu ini. Sampai mereka mengagumi masa yang diperuntukkan oleh beliau. Antara lain yang hebat sekarang ini yang masih hidup, Dr. Wahbah Al-Suhaili, seorang ulama Syria yang mengarang satu ensiklopedia fiqh atas nama kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dia pernah datang Malaysia, dijemput oleh Persatuan Ulama Malaysia dan juga dijemput oleh beberapa agensi ulama untuk datang ke tanah air kita. Sebelum terhasilnya kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh itu tuan-tuan, masa itu belum lagi terkenal kemudahan komputer ini. Bahkan beliau pun tak berapa mahir dengan komputer, dengan laptop dan sebagainya. Jadi wartawan tanya kepada dia, tuan, macam mana tuan hasilkan kitab fiqh yang jadi rujukan seluruh pelajar universiti di negara Islam sekarang? Macam mana tuan karang? Dia kata, aku tulis tangan. Tulis tangan, bukan pakai komputer. Pakai komputer boleh lagi copy paste. Dia tulis tangan. Buku itu, kalau buku Arab dia sahaja, ada lebih kurang 15 jilid, sebesar setebal-tebal Quran. Bila diterjemahkan oleh Persatuan Ulama Malaysia, yang satu jilid itu berdouble buah Quran. Itu hasil terjemahan. Dia karang tulis tangan dekat-dekat 15 jilid hingga ke 20 jilid main tulis tangan. Masih hidup lagi ulama yang tersohor itu di dunia kita sekarang. Tentuan mereka jenis ulama, jenis manusia yang senantiasa memanfaatkan ruang waktu mereka untuk menumpahkan ilmu mereka kepada umat. Maka sedikit ilmu yang kita ada, sedikit kefahaman Islam yang kita miliki, sebarkan. Kita mungkin tak mampu nak menulis umpama mereka, tapi tunjukkan kecintaan kita kepada ilmu dengan menyampaikan. Nabi sebut, falyuballighu syahidu minkumul ghaib. Maka hendaklah kamu yang mendengar apa yang aku perkatakan ini, tolong sampai pada orang yang ghaib, orang yang tak ada dalam majlis kita ni, tolong sampai. Balighu anni walau ayat, dalam sepotong hadis yang kedua, sampaikanlah daripadaku ini ilmu-ilmu hadis dan pengetahuan Islam, sampaikanlah walaupun satu ayat yang kamu faham, walaupun satu ayat yang kamu tahu, sampaikanlah ilmu tersebut, supaya kita tuan-tuan menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang tahu menghargai ilmu tersebut. Bila kita share satu ilmu itu kepada orang, insya-Allah Allah Taala akan ganti lagi
ilmu itu dengan ilmu-ilmu lain yang ternyata lebih bermanfaat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan itu dapat memberi manfaat kepada kita semua pada malam ini. Kalau ada satu dua persoalan, silakan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal ilmu ni Ustaz, di surah Ar-Rahman Ustaz, ayat pertama dan kedua. Jadi lebih kurang tafsirnya saya dengan tazkirah Allah SWT sendiri yang mengajar Al-Quran. Diterangkan oleh Ustaz, sekiranya Al-Quran ini dibakarkan, dibuang ke laut, hafiz-hafiz yang ada boleh tulis balik. Jadi begitulah kekuasaan Allah. Jadi boleh Ustaz melanjutkan diri, menerangkan lagi macam mana Allah sendiri yang mengajar Al-Quran. Firman Allah dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Dialah Allah yang bersifat Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Dan juga 'allama Al-Quran, dialah Allah yang mengajarkan kitab suci Al-Quran itu. Tafsiran kepada 'allama Al-Quran itu banyak di sisi para ulama. Antaranya Allah Ta'ala memberikan kefahaman Al-Quran itu sendiri kepada Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi, Allah Ta'ala yang mengajar Nabi maksud yang tersirat di sebalik kandungan Quran tersebut. Maka Nabi menyampaikan pula kandungan Al-Quran tadi kepada para sahabat. Maka daripada situ proses penyebaran ilmu berlaku. Itu satu. Tafsiran kedua seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tersebut, artinya Allah Ta'ala mengajar Al-Quran ini sehingga orang yang bukan berbangsa Arab pun tuan-tuan bisa membaca dan menghafal Al-Quran tadi dengan baik. Walaupun Quran tadi turun dalam bahasa Arab, Quran turun dalam bahasa Arab, kita di rumah bercakap bahasa Melayu dengan dialek yang berbeza-beza, tapi bila kita baca Quran, lurus semua bacaan. Kita dengar orang daripada sebelah China, walaupun ada slang-slang Cina dia, tapi dia tetap boleh baca Quran. Ada hafiz Quran di kalangan mereka. Belum lagi pergi negara India, yang memang setiap rumah, belum lagi kita pergi Pakistan, setiap rumah, kalau sebelah Kerala dan sebagainya, ada hafiz Al-Quran. Siapa yang bagi pemahaman, yang bagi mudahnya Al-Quran ini berada di dalam hati anak-anak mereka ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bukan bahasa ibunda, tapi dengan mudah, dengan begitu lunak, kita boleh hafal Al-Quran. Walaupun kita dah menjangkau usia yang orang bilang susah dan nak hafal. Yalah, kalau hafal sifir mungkin susah, tapi kalau hafal Quran tu tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kemudahan. Jadi itu antara maksud 'allama Al-Quran. Allah Ta'ala yang mengajar Al-Quran itu, sehingga bentuk pengajaran itu dapat dihafal, dapat diingat oleh hafiz-hafiz Al-Quran yang berada di atas dunia ini. Dan kalaulah Al-Quran tadi berlaku sebarang bentuk penambahan, tertambah titik, tertambah huruf, tertambah satu baris, dengan serta-merta hafiz ini, penjaga-penjaga Al-Quran ini akan dapat detect kesalahan dan juga penambahan, tahrif, penyelewengan yang berlaku terhadap isi kandungan Quran tersebut. Sebab ada hafiznya. Hafiz bermaksud guardian, ada penjaga-penjaganya. Sebab itulah dikenal hafiz Al-Quran ini sebagai VVIP Allah di atas muka bumi. Antara bentuk kemuliaan yang Tuhan bagi pada dia sewaktu hidup, jenazah mayat mereka tidak rebut, walaupun ditanam di kuburan berpuluh-puluh tahun lama, tak rebut jenazah. Itu antara kemuliaan. Belum lagi di akhirat, mereka bisa beri syafaat kepada 70 ahli keluarga yang lain. Bisa letak satu taj, satu mahkota pada ibu dan ayah dia, iring mereka masuk ke syurga itu. Jadi kita kena berusaha untuk ada di kalangan keluarga kita yang bergelar hafiz Al-Quran, sebab mereka ini VVIP Allah di atas muka bumi. Wallahu a'lam. Ya tak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu soalan.
Ustaz cerita bahawa lebih kepada macam ulama-ulama yang suka membaca kan. Macam kita dewasa ni hari ni, manusia macam saya suka membaca, tapi baca bukan yang ini macam ulama tu baca memang berkaitan dengan hukum akal, dengan ilmu agama kan. Jadi macam kita dewasa ni banyak di daripada Amerika, yang macam.com dan sebagainya. Tapi buku dia adalah buku yang akademik dan luar daripada bidang adakah terdapat perluan tentang perkara ini. Sebab ulama itu baca tentang yang boleh menyebabkan berkembangnya agama Islam dan menjadikan lebih arif dengan ilmu agama. Jadi macam kita nak macam saya baca buku yang biasa, buku yang akademik, apa dia punya, saya nak tanya soalan penting itu, macam mana dia punya kedudukan. Baik. Walaupun yang kisah-kisah yang saya baca dan dipaparkan sebentar tadi berkaitan dengan tokoh-tokoh ulama tadi. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam latar belakang hidup mereka ini, mereka bukan sekadar menguasai satu bidang ilmu, tidak. Kan? Mereka tidak menguasai satu bidang ilmu, bidang agama saja tidak. Kan? Sebagai contoh, Imam Ar-Razi tadi menguasai bidang-bidang ilmu falsafah, pakar matematik, pakar tauhid, dan semua itu ditumpahkan dalam kitab dia Mafatihul Ghaib, dalam dia membincangkan dalam kitab-kitab tafsir tersebut. Jadi artinya boleh kita buat satu gambaran awal. Pembacaan tokoh-tokoh ulama ini bukan sekadar tertumpu dan berfokus pada kitab-kitab agama saja, tidak. Tetapi mereka juga menekuni lapangan-lapangan ilmu yang lain. Maka dengan sebab dimensi ilmu mereka yang luas, banyaknya bahan bacaan daripada pelbagai sumber itu, sebab itu kita dapat melihat hasil karya mereka, karya yang cukup bermutu sebab mencakupi pelbagai aspek ilmu. Jadi berbalik kepada kita sekarang ini, tuan-tuan, artinya minat tuan-tuan yang subur kepada bahan bacaan itu suatu minat yang baik. Dan artinya kita tumpu pembacaan tadi kepada benda yang kita minati. Yang penting pembacaan itu mampu menambah ilmu dan juga pengetahuan kita, mampu mendekatkan kita untuk lebih takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mampu untuk memberikan, dengan sebab benda yang kita baca tadi, kita boleh sampaikan kepada orang dan orang tertarik hati untuk mengenal Islam sebagai contoh. Jadi tak kisahlah bahan bacaan apa pun yang tuan-tuan nak baca. Kita ambil daripada dunia barat dan sebagainya, karya-karya, contoh macam contoh daripada yang pameran buku yang popular pun datang ke Tawau. Kalau kita tengok pada bahagian self improvement itu, semua buku daripada tokoh-tokoh barat. Kan, bagaimana nak train minda, nak train ataupun brain rules dan sebagainya, itu semua daripada barat. Tak salah untuk kita mengambil pengajaran tersebut. Sebab Nabi dah sebut satu prinsip, al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqum biha. Ilmu ni, hikmah, kebijaksanaan ni merupakan barang ciciran orang mukmin, barang tercicir. So di mana orang Islam jumpa, ambillah, sebab itu memang milik kita. Jadi kadang-kadang kepakaran dalam bidang manajemen, dalam bidang pengurusan ini daripada barat. Mereka banyak fokus di situ, dan banyak buku-buku diorang di pasaran cerita pasal pengurusan. Maka kita ambil, sebab itu asal-asal dulunya adalah bertitik tolak daripada kehebatan ilmu Islam. Cuma jangan salah baca buku yang mistik-mistik sudah. Baca buku pasal tasawuf tak ada pun. Itu bahaya. Yang penting tuan baca satu buku, timbul kekeliruan, bertanya. As-su'al miftahul ilm. Khas-khasnya buku-buku yang berkaitan dengan akidah, buku-buku yang berkaitan dengan tasawuf. Itu mesti ada guru yang bukan takat guru biasa, guru yang mursyid. Di tahun ini kita ada Ustaz Mustafa dan sebagainya, so boleh rujuk. Kan, bila kita rasa macam lain-lain saya cakap dia ni, jangan terus bunyi lagi. Ustaz, ni buku tu tunjuk.
buku ni kata gini. Tak pun tuan-tuan ambil kamera, zap, snap dia punya muka surat tu, tunjuk. Kemudahan ada sekarang. Tanya, jangan terus. Artinya, ilmu tadi akan terus sentiasa subur dengan muzakarah, dengan perbincangan yang berlaku, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita tangguh pertemuan pada malam ini dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr yaqus illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna syukura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi a'yunina saghira وفي أعين الناس كبيرا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.